Assalamualaikum guys. So cerita motivasi F1 ni dia lebih kepada apa tahu, pada optimization lah. Macam mana nak mengoptimumkan masa, tenaga, mata, tangan, kaki kan, semua benda-benda yang Allah bagi secara percuma. So macam mana kita nak optimumkan dia, macam mana kita nak maksimalkan dia. So dari segi sifat dan sikap pun kan, sebenarnya kita boleh optimalkan dia tuan-tuan puan. Kita boleh masukkan dalam diri kita sifat dan sikap yang power-power lah. Kan? Masukkan sifat dan sikap yang cemerlang kan. Contohnya, adakah kita nak masukkan sifat sabar atau tabah? Sebenarnya sifat tabah lagi power daripada sifat sabar tuan-tuan puan. Kan? Nak masukkan sifat statik, inisiatif ataupun proaktif. Sebenarnya proaktif lagi baik. Sebab apa? Sebab proaktif tu kita boleh mencipta sesuatu benda yang baru, yang belum lagi dicipta oleh orang lain. Contohnya. Ataupun adakah kita mengambil sikap contohnya buat kerja hangat-hangat tiap ayam, atau adakah kita nak ambil sikap untuk buat kerja secara istiqamah. So sifat istiqamah tu lebih baik tuan-tuan puan. So sebenarnya kan, kalau alang-alang kita hidup kat muka bumi ni kan, buat apa kita hidup biasa-biasa. Dah lah kita hidup sekali je kan, mungkin dalam 60, 70, 80 tahun. Lepas tu hasta la vista baby kan. Lepas tu kita kong, sebab semua makhluk wajib mati, dan orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mengingati mati kan. Jadi alang-alang kita hidup 60, 70, 80 tahun ni kan, adalah lebih baik untuk kita masukkan sifat-sifat, sikap-sikap yang luar biasa daripada kita masukkan sifat-sifat yang biasa-biasa. Betul tak tuan-tuan puan? Kan, daripada kita jadi orang yang mensia-siakan masa, baik kita jadi orang yang tidak membazir masa dan menggunakan masa itu secara optimum. Daripada kita memasukkan sifat-sifat tidak berterima kasih, baik kita masukkan sifat berterima kasih, kerana itu merupakan sifat mahmudah, sifat yang baik. Sifat mahmudah yang cemerlang, iaitu sifat-sifat yang saya katakan tadi, iaitu kita tidak berputus asa. Andai kata kita jatuh, kita bangkit kan. Kita seorang yang tabah. Kita bukan seorang saja yang rajin, tapi kita seorang yang gigih. Kita tak buang masa sesuka hati. Kita tak buang tenaga sesuka hati. Kita tak menggunakan mulut untuk cakap benda-benda sesuka hati kan. Kita pilih kata-kata kita kan. Sesungguhnya dari segi kata-kata pun kita boleh tahu sama ada orang itu berilmu atau tidak kan. Kalau cerita dia hanya cerita pasal dunia, cerita pasal artis, cerita pasal hari ni nak makan apa kan, cerita pasal memancing, kita tahulah ilmu dia kat tahap mana. Betul tak tuan-tuan puan? So cerita tuan-tuan puan, alang-alang memasukkan sifat-sifat yang mahmudah yang biasa-biasa, apa kata kita masukkan sifat-sifat yang luar biasa, jadi orang yang hebat dan cemerlang, gemilang dan terbilang. Alright tuan-tuan puan, itu saja. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum. Bye.